dan Nyonya akan hadapi persoalan yang cukup besar ke depan, iaitu tahu bahawa Allah takut bahadunya dah nak tagih tali untuk selama-lamanya. Maka bak malamnya tak cerita bacut bu yang nepegah oleh para ulama dalam kitab-kitab tentang orang yang kamati. Pu yang paling disukai di saat orang kamati berada dalam kubur. Yang paling disukai dan yang paling gegala, dan cuma satu-satunya yang paling gegala le orang yang ka wa Allah, yang kamati, yang orang dalam kuburan. Dan galaknya tabahan mandum. Saya kamati tiknyan galak ada. Tanya singa akannya yang galak ada. Mana dupu yang boleh galak le orang mati. Ngan tanya nanti. Tengok. Gadah galak depu lain. Tipu tak yang galak. Menyo kamati. Nak dupu. Mulut takat-takat puara. Thang ro kuat mati tinggal pu galak. Ya jadi kira-kira kero tinggal. Pu yang paling galak. Mulut kira-kira. Pu? Kot. Ya kot. Hai kamati. Nyukan limati. Lain pun alom. Curuga. Kan di. Tinggal dengan curuga ni. Kan di. Begah baik thị tha thì tình thị tha. Tak begah baik pokok ke curuga. Oh nak tinggal ke curuga ni. Punan depu. Yang pegah li Allah dalam Quran dan pegah di para ulama dan yang betul. Yang paling galak le orang yang kalah mati. Udip belum tak ada. Udip belum. Siuro mentang mutume udip cukup bahagia. Baik trip. Mesti baik. Munyut trip berat belum. Siap mentang pijak ni. Siuro mentang. Mesti habis long udip bagi orangnya belum. Bermetun-tun udip. Nabi anjur 3 minggu mentang hana thi siuro pijak thi siuro mentang biudip mina kesempatan tu biudip ke berakan siuro cukup berharga pakan kejawa ke kudip kubra awal ke nyai urangnya tergalan tanya mentau udip nam dik ro ku mentau kayaknya ku bahagia ke dan tanya kagengan ni pakan kejit hawa ku udip boh lam kubunya na urang di asal syurga le amal kebaikan dengan amal keburukan. Na urang le kejahatan. Silam zitha, le dosa. Kan dua macam urang. Yang mendua hawa kudip. Oi dia tak ini itunya saleh di
Salah ti. Nang ibadat le bu ibadat. Awak ti udip, ti rom tang biji ti. Pakan geliuk menan. Nanduk buah awak. Menyugatnya le amal kebaikan. Ada jit menyu ti ro udip nak tamah. Ya tamah lom. Yang awak tak nabi ti ro nak tamah lom. Rupanya cukup meyum. Wate nyan ti ro menyu tak pakai untuk beramal. Lebah beruntung. Gubi ti ro pijit untuk tamah. Yang kasih kebaikan laki kena tamah. Nyu yang hantik pulau kena taubat, kena qada sempurna tak tinggai-tinggai berkat. Menyogi 2 orang lebih bahagia, lebih 3 minggu lebih bahagia dah. Pulang lebih mesti tahun yang habis lain lagi tu pak pegah awak datang. Cuman roh katilat awak. Deh meyum udip tiuroyan wate kamati. Uroji roh mentang udip taban lagi akai tengok di. Sebagai tengok yang dua orang yang sebagai kata tengok hendak meyum udipnya tengok. Tah tanda hanayum. Tak berubah kera tu. Ya. Tak berubah kera tu. Saya ada putih duduk di tengah kali tupuk. Ya kan. Dua pegayau pegaji dia pergi kengkang kera tu kali berang. Yang tengah teli jaga teli. Nak tubah deh. Tubah deh. Itulah manusia biasanya umum juga penyesalan itu sering datang terlambat. Kesadaran sering datang terlambat.